Okay guys, now aku main jalan-jalan kat sini. Aku ada dekat main Huat motor Sdn Bhd ni, kat Alostar. So geng-geng motor dah beli motor pun tahulah kat ni kat mana. So jom kita tengok motor lah ni ya. Okay guys, so ni tingkat 1 dekat sini. So kita ada ni benda Napoleon box. Ni 250 so. Ni satu seat je lah bawah ni. Ini Napoleon box lagi. Dark flag, SVT, and then Husky 300. So ni Arik 318 GT. Cantik. Nice lah, design dia cantik. Geram pula aku tengok. So ni Ford 350, Fortress 350. Ni motor Morini Calibro. Calibro ni lawa ni. Nice. So dia dah memang bagi siap dengan sidebox. And then shield macam ni. Nampak cawi je. Nice. Calibro. So guys, ni aku atas motor Morini Calibro. Tak ingat dah sisi dia berapa. Tapi nice lah. Nampak cawi tu. Ni 20,000 lah, tak ingat lah. Tapi Arik tu okey lah kalau nak jalan jauh mah. Arik tu. Aceh pakai tu lah. Yang dia tour Semenanjung. Kat sini pun ada jugalah helmet. AGV pun ada. So nice lah. Helmet LS2 lah banyak. Oh cantik lah, drifter. So ada 20% discount. Ni LS2 ni aku minat Infinity Carbon ni. Cantik. Nice. So guys, dekat bawah ni ada macam-macam lagi. So ni pintu masuk. So there's a lot of motorcycle here. RT3S N1 automatic windshield, Napoleon box 500, LFC. Okay, bateri tak ada. Gedabak berat. So dia ke depan ke bawahnya? Macam ni? My style tengok. Tawaran ni kedai. Motor kita nama apa? ES 250. Dia pakai arti. Saya pakai tu. So guys, I think kalau siapa nak go for LFC 700 ni, nice tank dia. Nice. Memang cantik. Sekejap lagi lah kita tengok brother ni bagi dia on yang ni. Yang tepi dia buka macam mana? Oh, button ni. Oh, dia pun air suspension. Aha. Oh. Guys, meter dia lawa guys.
Siapa yang buat dah? Sajalah aku main jamu mata. So bukan dekat superbike and scooter je daripada. So motor biasa, Vogue apa-apa semua ada. So kalau siapa-siapa nak main, tu lah. Mendekat motor mendekat. Boleh main tengok dekat Mehwat All-Star ni. So dia punya assessment pun best. Cumanya aku, sebab aku duk selalu deal dengan orang lain, hari ni main sebab aku main sekadar nak lalu je. So jom kita tak tahulah, kita tengoklah pergi mana pula. Ciao. Kawasan